Capli kebab Pakistan yang kamu menuntut dengan mak mentua kamu di Pakistan selama 2 purnama. Sedap kamu. Ini kalau kamu tangkup dalam roti burger pun sedap. Tak pandai buat makan dengan capati ya. Abang tangkup roti burger. Ini ya, kamu dah record dah videonya tadi. Ada awehnya lagi itu ya. Tapi nanti kamu tulis lah. Ini pakai rempahnya ya. Ini pemboleh ubah yang dimalarkan. Kamu tak boleh tukar. Kamu kena pakai rempah ini ya. Kamu beli rempah ni. Belakang tu ada kotak tu. Kamu soyat kan. Di belakang tu dia ada resepi bergambar di situ ya. Mudah je bahan-bahan. Kamu boleh beli kedai runcit aja ya. Bajet sikit aja. Kamu pakai yang ni, kamu pakai ayam cincang. Yang daging boleh kamu boleh pakai pemboleh ubah yang dimanipulasi. Kamu boleh pakai daging cincang, daging cincang kambing, kobor, beruang, ayam. Ikutlah, ini dimanipulasikan ya. Tapi kamu pakai ayam sebab cepat sikit masaknya, berbudak bergemu ayam. Ini rempah-rempahnya ya. Masukkan rempah waweh tadi tu ya. Tapi nanti kamu tulis lah, payah nak cerita. Letak garamnya biar ada rasa masing-masing ya. Bahan tadi tu kalau ikutkan bawang, halia, bawang putih, cabai burung tu tadi kamu lepas kamu kisar kasar, kamu kena perah hayanya ya. Jangan bagi dia beraya sangat ya. Lepas tu kamu letak ini tepung jagung. Ini tepung jagung Pakistan warna kuning. Kamu letaklah tepung jagung yang kamu beli di rumah tu. Biar masa digoreng tu nanti dia tak adalah dia berdereh. Lepas tu kamu tenyeh lah. Tenyeh ke atas kuali ya. Kalau tak ada kuali, kamu inilah pakailah kuali apa yang ada ya. Kopi tu tak nak bagi melekatnya, kamu lumur tangan kamu dengan minyak. Lumur dengan minyak masaknya. Kamu dah perlu. Tak payah lumur dengan minyak. Kamu tengah-tengah kopi tu pun jadi bentuknya kopi tu ya. Jangan nipis sangat, jangan tebal sangat. Lepas tu kamu letaklah minyak yang kamu ni, bela-bela minyak semalamnya, bela-bela goreng ayamnya, barulah sedap. Kalau kamu pakai daging, kamu pakai daging daging cincangnya, daging kambing ke apa ke, kamu kena banyakkan sikit minyaknya sebab daging tu nak masaknya lama sikitnya. Kamu pakai ayam, sebab tu pakai ayam senang sikit nak gorengnya, minyaknya tak pakai banyak. Tomato tu pasal apa ya? Tomato tu kamu kena gorengkan, layarkan kopi tu ya. Nanti bila dia dah nak masak, kamu tenyehkan atas capli kebab tu. Baru sedap rasanya kamu ya. Nanti kamu tulislah resepi tu di caption, kamu baca ya. Sebab ada video yang tak terrecord. Rasanya udah tekan record tapi tak recordnya. Maklumlah kamu sekarang ni busy sangatnya. Banyak komen-komen perlu di reply ya. Sampai fikiran tu melayang entah jauh ke mana. Kopi tu caranya tanya-tanyakan kopi tu. Lepas tu kamu nak letak telur boleh, tak letak telur pun boleh. Tapi sedapnya letak telur. Letak telur kopi tu barulah dia jadi burger special. Kalau di Pakistan pun dia makan letak telur kopi ni. Kamu nak makan ngapa? Tak kerti buat capati tak ngapa ya. Beli roti burger, kamu tangkup dalam roti burger ya. Beli roti wrap tu ya, kamu tangkup dalam roti wrap. Mana yang pandai